I suka sangat macam Nine. Sukanya. Aduh. Oh, Umi. Dah buka puasa kan? Belum lagi. Baru pukul 5. Aduh, dah petani pukul 5. Bila nak berubah pukul 6 ke pukul 7 ke? Hang tu asyik tidur je. Pergi buat air. Air. Dak kalau ada air macam biru-biru sikit. Lepas tu letak mata katak. Lepas tu letak lemon. Lepas tu perah-perah sikit lemon tu. Cucuk lemon tu. Letak daun pudina. Lepas tu letak soda. Lepas tu ada biru-biru sikit. Sedap betul. Pam. Inilah dia. Air basahan tekak. Sikit lagi nak buka puasa ni, Dek. Hari ni, kita punya menu minuman nombor 1 adalah air suka sangat macam Nine. Sukanya. Benda macam tak jadi sangat tapi boleh lah. Ada apa-apa. Banyak menu dia senyap je. So tadi tu kira dia perform lah. Okey, jom. Kita mulakan air. Air apa tadi ramai-ramai? Itu sebenarnya saya nak cakap. Okey, jom. Bahan-bahannya mudah saja sayang. Ini pun sama. Mudah saja kita masukkan ais ni dekat dalam kita punya jug. Ni dia. Chef, mesti tak biasa kan tengok air ni? Itulah dia. Itu sebab macam Lina nombor 1. Dia kalau buat benda, semua benda yang tak pernah lagi orang buat. Ni dia buat. Okey. Seterusnya, apa yang perlu kita buat adalah curahan cinta. Belum lagi kita masukkan daun pudina. Macam tu. Lepas tu, kita masukkan air dulu. Air magic. Kita masukkan air magic kita dalam ni. Lala. Okey, kita masukkan pewarna ini. Percayalah, tak pernah lagi orang buat air ni. Trust me. Nah. Lepas tu kita masukkan selasihku sayang. Selasihku sayang. Macam tu. Dan terakhir sekali kita masuk kita punya lemon, Dek. Sebelum tu, biru betul. Tak pernah kan? Tak pernah tengok kan? Jangan main-main dengan kita. Tengok macam ni, lain daripada yang lain. Kita masukkan lemon. Macam tu. Bau lemon pun dah naik. Okey, cantik. Maknanya apa? Maknanya sayang. Air apa tadi sayang? Walaupun tak seragam, tapi itu yang Suraya nak cakap. Wow. Lepas tu kan yang, kalau boleh kita tekan-tekan sikit lemon tu. Dah siap pun. Air apa? Air suka sangat macam Nine. Macam mana, assistant? Bolehlah. Terima kasih. Janganlah keluar kat sini lah sikit Malaysia nak tengok kita punya assistant chef. Nampak tak? Akhirnya kita boleh berbuka puasa. Boleh membasahkan halkom dengan air. Okey, jadi oleh itu selamat berbuka.